ada 2 filamen. Andai kata korang dah tukar mentor ni tapi still lagi tak menyala. Assalamualaikum guys, selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Alright guys, untuk kali ni saya nak tunjuk cara-cara nak tukar bak ataupun mentor lampu belakang kereta guys. Okey, sebelum kita tukar, saya cerita dulu pasal mentor lampu kereta ni. Dia special sikit. Sebab apa? Lampu kereta ni dia lampu brake dengan lampu malam, dia 2 in 1. Dia ada 2. Kalau tengok kat sini nampak tak? Nampak? Ada 2 filamen. Nampak tak? Kan? Ada 2 filamen. Jadi kalau kereta korang salah satu tak menyala, contohnya lampu on malam nyala tapi tekan brake tak nyala, ataupun sebaliknya, tekan brake nyala, lampu malam tak menyala, mungkin salah satu filamen dia dah putus. Okey, nak solve problem tu memang kena tukar bak lah. Kalau korang beli yang jenama biasa-biasa dalam RM1, kalau beli jenama Philips dalam RM5-6 satu sebatang ni. Jadi kalau tengok kat tepi ni, biasanya dia punya bonggol ini lah, tips dia ni tinggi sebelah, supaya kita masuk dalam soket tu dia tak terbalik. Jadi kat bawah ni kalau korang perasan, dia ada 2. Ini negatif, ini positif. Positif satu ke lampu brake, satu ke lampu malam, night punya lampu lah. That's why kat belakang ni, bawah ni, tapak ni dia ada 2 function dia. Okay, kebiasaan lampu tak menyala, filamen putus lah. Andai kata korang dah tukar mentor ni tapi still lagi tak menyala, so video ni sesuai untuk korang. Boleh cuba tips-tips ni, kaedah ni dulu. Okay, bila korang dah tukar mentor lampu belakang kereta ni still tak menyala, maka biasanya disebabkan sama ada sebelah sisi ataupun sebelah bawah dia tak bersentuhan dengan soket tapak bawah lah. So kita kena cuci dulu tapak soket tu. Okay, biasa ni bahagian dalam kompartmen, buka je. Kalau kereta saya ni cover dia memang senang sikit lah, just kasar-kasar tarik je. Okay, cari lampu punya soket ni, pusing dan cabut lah. Okay, ni soket. Alright. Okay, so tapak dia, maka kita tekan dia. Cara nak buka dia, tekan, pusing, so boleh buka lah. Alright, dalam kes saya ni, soket ni filamen dia okey lagi, baru lagi. Isu dia sekarang dekat tapak ni. So dalam kes saya, lampu malam nyala, lampu brake tak menyala. Jadi kita mula-mula kita betulkan, disebabkan banyak kali. So cik screwdriver mati tirus ni, so masukkan ni, cungkil dia buat keluar, macam tu, nampak? Dah naik. Yang kat bawah pun sama, angkat dia tinggi. Yang ni pun angkat tinggi, kalau nampak lah. Okay, dah angkat tinggi. Alright, done. Okay, so saya guna electronic cleaner ni untuk cuci dia punya copper tu. Kadang-kadang dia dah berkarat, so maaf lah, dia ni tak ada dia pun straw, so saya spray je. Okay, dan dia ambil cotton bud, cuci lah permukaan dia. Tu biar dia
Dia kering sikit. Kita pasang lampu. Okey, macam saya cakap tadi, tapak dia ada yang kat tepi ni, ada yang dalam, ada yang kat atas. So tengok kat balik ni, ini masuk sini. So balik dalam tu, track dia pusing. So dia lock. Masuk balik dalam. Susah sikit. Alright. Brek. Buka lampu. Brek. Buka lampu. Brek. Okay guys, benda simple tapi benda yang boleh mendatangkan masalah korang. Sebab yelah, boleh accident ataupun nak repair pergi kedai, dia buat benda-benda basic macam ni je dulu. Kalau lah step ni tak berjaya, mungkin ada masalah dengan kepala soket, kena tukar ataupun wiring problem lah. So kita harap benda tu tak berlaku dan benda tu jarang berlaku lah. Alright, so kita jumpa lagi dalam rancangan DIY Asal Boleh. Assalamualaikum. DIY Asal Boleh.